Beginilah caranya MoneyX bantu saya urus dan kawal kewangan saya dengan lebih baik. Dulu saya perlu buka 5 apps yang berbeza untuk tahu berapa banyak duit saya dah habis. Tapi sekarang saya cuma buka MoneyX dan boom! Seluruh gambaran kewangan saya terus urus di satu tempat. Dia jejak semuanya. Pembelanjaan, pelaburan, pendapatan, malah hutang. Siap tunjuk nilai bersih saya secara langsung. Saya dapat lihat semua yang saya perlu tahu dengan sepintas lalu. Jadi, saya sentiasa tahu macam mana nak urus kewangan saya. Ia menggunakan AI untuk pilih produk kewangan yang sesuai untuk gaya saya. Dan disebabkan itu, saya berjaya menambah pendapatan dengan membuat pelaburan dengan lebih bijak dan menjadi lebih baik mengurus kewangan sendiri. Bagaimana? Ia menunjukkan produk kewangan yang sesuai untuk saya. Saya boleh pilih pelbagai pelaburan, termasuk saham, kripto atau pelaburan pasif dan menerima notifikasi tentang sebarang promosi dan kemaskini yang sedang berlangsung. Saya juga menerima dorongan pintar daripada AI aplikasi ini yang memberi saya idea baru untuk mengembangkan kewangan dan memanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, saya turut menerima voucher istimewa hanya muat turun aplikasi ini. Semua ni dalam satu app sahaja. Memang mudah. Oh, ini mengingatkan saya. Kalau ada bil nak kena bayar, dia ingatkan. Ada duit lebih, dia cadangkan kat mana nak simpan atau laburkan. Tapi ini bahagian paling menarik. MoneyX guna teknologi AI untuk analisis tabiat kewangan saya dan beri pandangan yang bijak. Contohnya kat mana saya selalu terlebih berbelanja atau macam mana nak gandakan duit dengan lebih cepat. Malah dia juga menyimpan semua dokumen penting di dalam bilik kebal digital seperti insurans, slip gaji, KWSP dan lain-lain. Jadi, saya dah tak perlu dah buka galeri untuk cari gambar satu persatu. Pendek kata, macam ada pembantu kewangan peribadi yang dikuasakan oleh AI. Tak tidur, tak menghangkami dan paling best, percuma. Aplikasi ini namanya MoneyX. Kalau korang nak kenal duit sendiri dan kembangkan lagi simpanan tu, muat turun sekarang.